Bahasa Melayu boleh terbang kan? Kesian orang-orang Melayu. Rom belajar buat kapal daripada orang Melayu lah. Nabi Adam turun dekat Gunung Jerai lah. Orang Rom belajar daripada orang Melayu. Macam mana nak buat kapal? Saya dapati dengan bukti-bukti, bukan cakap je. Orang Melayu suka dongeng. Itu tadi dongeng dari salah satu profesor yang berada di negara Malaides. Oke? Nanti kita akan bahas lagi dongeng terbaru yang saya dapatkan, yaitu dongeng tentang pemain naturalisasi yang akan menyaman FIM. Ya, FIM akan disaman oleh pemain naturalisasi yang bermasalah ini. Respect buat kalian semuanya para berbest mental jiwa gue, dan kabar kalian gimana? Semoga sehat selalu. Akan menghibur atau merilekskan pikiran kalian yang jenuh di rumah dengan hiburan yang bisa gue kasih kalian. Maka dari itu kita langsung aja. Wassalamualaikum Bang Swen. Five, four, three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam hormat dari saya, dan tak lupa salam akal sehat. Kembali hadir Harimau Agam Channel menemui seluruh rekan-rekan. Mudah-mudahan berada dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dilapangkan segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas satu topik yang sempat viral beberapa hari ini, tentang kontroversi dari seorang profesor Malaysia. Kalau dulu sempat dia mengatakan Nabi Adam turun di Gunung Jerai, habis itu Melayu Malaysia bisa terbang. Dan sekarang ini, apakah yang membuat kontroversi tersebut? Saksikan dulu videonya. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kehebatan maritim orang Melayu di Funan ini. Mereka ini sehingga kan dikenali sebagai kerajaan maritim, dan hebat dalam membuat saliran penanaman, dan hebat dalam mengeluarkan garam, pandai buat garam. Tok nenek kita ni kapalnya besar. Berpuluh-puluh, beratus-ratus kapal ada. Sehingga tadi tulis oleh dalam artikel oleh Richard. Ini satu artikel, banyak lagi sebenarnya artikel ada dengan saya. Saya tak boleh dah nak tunjuk kat sini. Orang-orang Rom belajar daripada orang Melayu. Macam mana nak buat kapal. Orang Melayu belajar daripada Phoenician. Di mana orang Melayu? Siapakah kawan baik? Ini artifak 788 bukti ya. Kalau siapa kata tadi, banyak bukti, bukan sebiji je. Kita ada 2 juta turie lebih. Kita kena naikkan balik jati diri kita. Ya, 2 juta turie, beribu-ribu relau ada. Daripada Sungai Batu ke Patani itu lebih kurang 1,000, capur 1,000 kilometer. Capur dengan kawasan Sungai Perdu tu. Daripada tapak kaki Gunung Jerai itu. Sekiranya dikeringkan Sungai Perdu itu, timbullah relau-relau tu. Pramuka tak ada scan dah. Tapi dah tak ada dana. 36 lagi kawasan tak ada scan ni. Tak ada dana. Tak bagi dana lagi. Bahasa Melayu boleh terbang kan? Ada yang kita ada cerita-cerita dia betul. Ada kekuatan ni. Dia boleh sehinggakan di negeri China pernah tahu benda ni. Kung Fu dan sebagainya yang terbang-terbang tu hasil daripada ada
ada kita punya pahlawan pernah ke sana. Itulah tadi dongeng yang berasal dari salah satu profesor di negara Malaides. Dari cerita tersebut menimbulkan berbagai macam reaksi. Kita saksikan dulu reaksi dari para netizen Malaides. Lihat dulu videonya. Kesian orang-orang Melayu. Rom belajar buat kapal daripada orang Melayu lah. Nabi Adam turun dekat Gunung Jerai lah. Melayu adalah tentera dari neraka lah. Pesilat Melayu kalahkan Bruce Lee lah. Pulau Singapura diserah secara percuma kepada orang putih. Pulau Pinang dipajak kepada orang putih. Tak mampu halau penjajah yang datang bersilih ganti. Siam pun tak mampu nak kalahkan. Nak lawan komunis pun orang putih kena bantu. Nak lawan dengan Indonesia pun orang putih kena bantu. Dah merdeka hampir 70 tahun pun masih lagi tak boleh nak kuasai ekonomi negara sendiri. Orang putih makan nasi lemak tu je macam beruk. Orang Korea masuk masjid tu je macam beruk. Pelakon antarabangsa baru puji Malaysia sikit terus bagi pangkat datuk. Kesian orang-orang Melayu. Sangat apologetik, lemah dan tak ada apa kemampuan. Sakit hati kan dengan apa yang saya cakap? Sakit hati macam mana pun, ianya tetap adalah fakta. Fakta yang kamu tak boleh nafikan. Ini bukan cerita dongeng. Dan ini jugalah penyebab kenapa banyak cerita-cerita dongeng tentang orang Melayu yang lahir daripada ilmuwan di Malaysia ini. Kerana apa? Kerana dalam tinta sejarah, Melayu tidak ada apa-apa. Kesian orang-orang Melayu. Terus berkhayal kerana ia bagus dalam menguasai ekonomi negara kita. Oh my goodness. Okay, so someone actually sent me that article and I'm still laughing. All right, let's be serious. Okay, so a Malaysian professor, Dr. Soleha Yaakob from the International Islamic University Malaysia, IIUM, has been telling people that the ancient Romans, learned shipbuilding from the Malays. So I got sent this article and I'm laughing not because Malaysia is not a maritime powerhouse, it is. But because the claim collapses the moment it touches evidence. Rome's navy is one of the best documented engineering traditions in ancient history. We have shipwrecks, dockyards, technical manuals, mosaics, relief carvings, inscriptions, and historians like Polybius literally describing how Rome captured a Carthaginian warship and rebuilt it plank by plank. The Romans wrote everything down. If they had sailed thousands of kilometers to learn naval engineering from Malays, it would be carved into something somewhere. So where's the Malay evidence? No Roman manuscripts mentioning Malay shipwrights. No Austronesian loanwords in Latin. No Southeast Asian timbers in Mediterranean wrecks. No Malay rigging or sail patterns in Roman art. No hybrid hulls. Nothing. 2,000 years of archaeology and not a single splinter connects Rome to Malay shipyards. If this were real, historians would be fighting over it. Museums would be involved, and maritime archaeologists from Italy to Turkey would be redating old wrecks. Instead, Malaysia's own higher education minister had to publicly remind academics to stick to their expertise. That's not historical vindication. That's professional embarrassment. And the engineering alone kills the theory. Roman warships were long, narrow, odd attack machines built for speed, ramming, and boarding. Malay ships were designed for monsoon winds, open ocean stability, and island-to-island travel. Different oceans, different physics, different engineering philosophies. They're not even distant cousins. Here's the forensic death blow.
Malay vessels used sawn plank and lashed lug construction. Romans used peg, mortise, and tenon joints. Totally different structural systems. If Rome learned Malay shipbuilding, those techniques would appear in Mediterranean wrecks. After 2 millennia of excavation, not a single Roman ship shows Austronesian construction. Timber does not lie. Archaeology does not care about nationalism. The wood remembers. And yes, of course, she has fans. Every bad historical claim gathers a cheer squad. Not because they have evidence, but because they like how the story feels. Some call it patriotism. Others use the classic, just because Romans didn't write it down doesn't mean it didn't happen, which is the same logic people use to defend Atlantis and alien pyramids. When your strongest argument is silence, the debate is over. If her supporters had anything to show, they would wave it everywhere. A manuscript, a peer-reviewed paper, a shipwreck, a single Latin sentence. Instead, they have Facebook posts and emotions. And this is what stings. Malays don't need to borrow Roman glory. Austronesian navigators reached Madagascar. They crossed the Indian Ocean. They settled half the Pacific in vessels built with their own hands. Meanwhile, Rome never managed to cross an ocean. The real history is already astonishing. For Soleha's claim to be true, we would have to believe Romans learned from Malays, Malays taught them, every Roman scribe forgot to mention it, every archaeologist missed it, and every shipwreck hid it. Every maritime historian overlooked it, and one lecturer with a PowerPoint uncovered the secret of world history. That isn't scholarship. That's mythology with a university badge. If she had evidence, she'd be celebrated worldwide. Instead, people are apologizing for her. Rome did not learn shipbuilding from Malays. Not in texts, not in wrecks, not in art, not in engineering, not in reality. History demands proof, and she did not bring any. Betul ke kita orang Melayu ni yang mengajar orang Rom membuat kapal? Betul ke? Sebelum tu santuni ke-5 butang, jom mai kita berkawan. Kalau untuk membuktikan jati diri kita, tidak adalah perlu sampai kita claim apa hebatnya bangsa kita sebelum ni. Lebih-lebih lagi jika claim kita itu adalah tidak benar dan tidak tepat. Pepatah Arab ada sebut, dia kata innal fata man yaqul ha ana dha. Seorang lelaki ialah yang mengatakan bahawa inilah aku. Walaysal fata man yaqul kana abi. Bukan seorang lelaki siapa yang berkata sesungguhnya ayah aku dulu begitu. Ingat, kita untuk jati diri kita perlulah berdabik dada atas diri kita. Bukan menyatakan sungguhnya kita dulu sehebat sebegini. Lebih-lebih lagi jika fakta yang kita nyatakan itu adalah fakta yang tidak tepat. Adios. Bangsa Melayu boleh terbang? Hari ini kita akan memperkenalkan seorang profesor di Malaysia namanya Soleha Yaakob. Dan profesor ni mengatakan bangsa Melayu boleh terbang sehingga kan dia memberikan inspirasi kepada orang Cina untuk terbang. I'm not making this up. Betul. Jom kita dengar. Prarasa dia panggil rasa. Dan itu hanya ada pada bangsa Melayu. Ya, bangsa Melayu boleh terbang kan. Ada yang kita ada cerita-cerita dia. Ada kekuatan itu. Dia boleh singgahkan di negeri China, pernah tahu benda ni. Kungfu dan sebagainya yang tebal-tebal tu hasil daripada ada kita punya pahlawan pernah ke sana. Now, saya dilahirkan pada tahun 90-an dan saya boleh katakan aksi-aksi terbang-terbang ini adalah daripada segi cerita dongeng, mitos, movie. You see, kita orang Cina tak ada kata kita sendiri boleh terbang. Yang terbang-terbang tu semua dalam movie sahaja. Mereka menggunakan wire dan kabel. Logik lah. Manakala orang Melayu pula menggunakan elemen silat semasa pertempuran dengan musuhnya lah. Jadi daripada mana boleh terbang-terbang ini, profesor saya tak tahulah.
lagi satu profesor, saya tak setuju langsung lah. Kamu kata orang-orang Rom belajar macam mana nak bina kapal daripada orang Melayu. Mana kamu dapat fakta tu? Orang-orang Rom belajar daripada orang Melayu. Macam mana nak buat kapal? Orang Melayu belajar daripada Phoenician. Di mana orang Melayu? Siapakah kawan baik? Mari kawan, jom kita belajar. Berdasarkan informasi daripada World History, orang Rom belajar macam mana nak bina kapal daripada orang Greek dan juga Egyptian. Ini merupakan salah satu contoh kapal Rom. Ini pula gambar daripada satu kapal daripada orang Egypt. Ini pula contoh gambar daripada orang Greece. Nampak tak perbezaan dia? Lebih kurang sama kan? Ini pula contoh kapal orang Melayu. Nampak sama tak? Tak sama kan? Macam mana orang Melayu boleh inspire orang Roman untuk bina kapal? Berdasarkan profesor ni, saya pun tak tahu. Sampai The Straits Times pun kata, tak ada buktinya mengatakan orang Melayu memberikan ilmu kepada orang Roman macam mana nak membina kapal. Tak ada bukti. Jadi saya tak setujulah dengan apa yang Profesor Dr. Soleha Yaakob kata. Kalau kamu kata orang Melayu boleh terbang, well, ajarlah saya macam mana nak terbang tu. Saya pun nak terbang. Anyway, apa pandangan korang semua? Tolong like, komen dan repost kalau kamu setuju. Take care. Bye. Dari dongeng yang disampaikan oleh profesor yang berasal dari Malaides tersebut menyebabkan kehebohan di Malaysia sampai dibahas di parlemen dan sampai dibahas oleh salah satu kampus yang berada di Malaysia. Saksikan videonya. Dikatakan baru ni orang Rom datang ke alam Melayu untuk belajar membuat kapal dan juga berbagai lagi dakwah yang lain. Jadi ini telah menimbulkan pelbagai polemik di kalangan masyarakat kita. Jadi jempol kurang senang bila isu sejarah menjadi bahan gurauan dan bahan jenaka media sosial. Dan inilah profesor yang sama yang menyatakan orang Melayu purba boleh terbang dan juga mengajar orang Cina ilmu kungfu terbang. Ramai sejarawan telah menegur perkara ini sebagai satu penyelewengan sejarah yang tidak berasas dan menegaskan bahawa sejarah mesti berpaksikan bukti yang sahih, bukan mitos, bukan fantasi. Apabila sejarah dijadikan bahan propaganda, ia bukan sahaja memperbodohkan masyarakat, tapi juga memecah belahkan rakyat. Seperti yang disebut oleh Dr. Sahul Hamid, seorang pensyarah Universiti Pendidikan Sultan Idris, pseudo-history melemahkan masyarakat dengan mencipta realiti yang palsu dan juga dipengaruhi dengan naratif kebangsaan yang tidak benar. Dan inilah sebabnya ARKIB perlu diberi mandat dan dana tambahan untuk melancarkan inisiatif sejarah digital nasional agar bahan sejarah yang sahih boleh diakses secara terbuka dan digunakan di sekolah serta universiti. Kita mesti mendidik rakyat agar tahu membezakan antara sejarah yang disahkan dan juga sejarah yang direka. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM akan mengambil tindakan terhadap seorang ahli akademiknya yang didakwa menjejaskan imej universiti. Tegasnya, walaupun teguran telah diberi, namun ahli akademik dari Kuliah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan Abdul Hamid Abu Sulaiman itu sekali lagi mengeluarkan kenyataan yang menimbulkan kekeliruan umum. Pejabat Komunikasi Advokasi Promosi UIAM berkata, universiti sedang meneliti kenyataan yang dibuat oleh ahli akademik itu secara dalaman mengikut tata cara sedia ada. Tindakan sewajarnya kemudian akan diambil oleh pengurusan universiti. Tanpa menamakan sesiapa, pengurusan universiti katanya kesal dengan tindakan ahli akademik berkenaan yang sekali lagi menjejaskan integriti akademik serta imej UIAM sebagai sebuah institusi keilmuan yang berwibawa. Sebelum ini, tular kenyataan ahli akademik UIAM Profesor Dr. Soleha Yaakob mendakwa teknik pembinaan kapal tamadun Rom zaman dahulu dipercayai dipelajari daripada pelaut Melayu. Ujar Soleha, kepakaran orang Melayu dalam bidang maritim dan pembinaan kapal telah bermula sejak era kerajaan Funan dan berkembang pesat di alam Melayu sebelum mempengaruhi tamadun luar termasuk Rom kuno. Pandangan beliau dikritik oleh beberapa pihak.
Beliau sebelum ini didakwa mengeluarkan pendapat bahawa isteri Nabi Muhammad SAW, Sayyidatina Siti Khadijah Khuwailid, berasal dari alam Melayu. Beliau bagaimanapun menafikan dakwaan terbabit. Itu tadi dongeng dari salah satu profesor yang berada di negara Malaides. Oke? Nanti kita akan bahas lagi dongeng terbaru yang saya dapatkan, yaitu dongeng tentang pemain naturalisasi yang akan menyaman FIM. Ya, FIM akan disaman oleh pemain naturalisasi yang bermasalah ini. Jika suka dengan video-video saya, jika suka dengan konten-konten saya, jangan lupa like, jangan lupa bagikan ke yang lain, tinggalkan jejak di komentar, dan yang terpenting, jangan lupa subscribe, bagikan ke yang lain. Oke, demikian video saya hari ini. Salam santun dan salam hormat dari saya, dan tak lupa salam akal sehat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.